Kita yang selalu merasakan Allah tak pedulikan kita. Dan Allah tunggu kita setiap malam ni. Dia nak dengar perkataan kita, ya Allah, aku ni sebenarnya ada masalah. Aku ni tak boleh selesai. Boleh tak engkau selesaikan masalah aku? Tak perlu pun susunan kata yang terlalu rapi, terlalu tersusun. Bercakaplah dengan bahasa kita, iaitu bahasa hamba. Allah faham bahasa hamba. Bercakaplah dengan bahasa yang benar-benar tulus untuk meminta. Apa salahnya dia 2-3 malam? Tak perlu pun kita nak sembahyang sunat. Kita kenal siapa kita. Cukup dengan kita taruh tangan, lalu kita meminta, ya Allah, aku susah. Boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, aku nak jadi orang baik. Boleh tak kau tolong aku? Aku tak kuat. Berkali-kali aku usaha tapi aku tetap jatuh. Boleh tak kau tolong aku? Boleh tak kau bimbing aku? Kita berharap dengan doa itu Allah dengar. Ya Allah, sekarang aku tak ada kerja, aku tak ada sumber rezeki. Boleh tak kau tunjukkan aku dan kau perbetulkan diri aku agar aku boleh keluar daripada masalah ini. Jangan minta petunjuk manusia, kerana setiap petunjuk manusia ada petunjuk yang berbeza. Tapi mohonlah petunjuk Tuhan dan ikutlah akan petunjuknya. Kerana petunjuk Tuhan tidak pernah khilaf.